Apa? Hah? Kerja kita siapa ni? Kerja hari ke? Aku bukan gapo. Malu tengok orang kerja gaji duk kata siapa gini. Wah, aku dah minta pinjam. Cuma takut terluka sebab yang paling baik saja, meski hati penuh kecewa. Hoi. Yo. Demo ni dah lah pecah gaji Duk cari siapa lagi? Kau malu kau orang duk tengok. Apa? Hah? Kerja kita siapa ni? Kerja hari ke? Aku bukan gapo. Malu tengok orang kerja gaji duk kata siapa gini. Wah, aku dah minta pinjam. Memelah minta pinjam aku. Tapi minta malu kau duk main kata siapa gini. Mudahlah pecah gaji Okey minta ada duit sabuk. PT banyak sikit pun rezeki aku. Apa penting aku cari kerja halal. Aku tak nyusul kamu bang. Dan jangan hina abang joget tu. Walaupun dia pecah kerja dia masih lagi nak berbakti pada masyarakat. Aku bukan ino ki, tapi aku bagi nasihat kau aja. Tengok duk kata siapa gini. Dah lah cemar busuk pula bang. Mu mungkin nasihat. Mu hina aku. Mu ni hina aku tu. Mu tu kerja ke mana mu? Aku tahu mu daripada dulu yang mu tak kerja bang. Hah? Mu nak makan asyik bini lah. Sebaik bini tu kerja. Kalau tidak mu pun tak sedap. Ya Allah tu. Bukan semua orang boleh buat kerja baju ni. Kerja rendah di sisi manusia, tapi tinggi di sisi Tuhan. Tapi hak ino ni bangsa kita sendiri. Aku ni biasa ya. Orang dia hina aku hari-hari. Nampak akunya, hina aku. Nampak akunya, beli aku. Sikit ya uji aku. Nak banding dengan tu. Tusi tu. Ha? Anak tu ngulu pohing tu. Dia diuji besar lagi. Ha? Cucu dia tu mati dua-dua. Kemalangan jalan raya. Balik raya haji pun ni. Hak tu lagi besar uji. Lagi-lagi mak ayah dia sendiri. Ayah. Cuma takut terluka sebab yang paling menyakitkan adalah berharap lalu Aduh. ditinggalkan. Kita nak tanya sikit ni. Apa berlaku sebenarnya? Asalnya kita tengok Abang Ju ni banyak sipai dalam hati. Lemon ni
Nampak agak apa aku buat kerja hari-hari aku. Tapi dia mau tak nampak apa aku lalui selama ni. Kita kenal lah mudah je. Royak lah. Pertama kali aku susah. Ada kau orang nak mari tolong aku? Setahu kita tak ada tu. Masa aku susah, aku tanggung diri. Masa aku sakit, aku tanggung sendiri juga. Tapi bila aku kerja aku tersapuh ni, banyak orang jadi hati. Mata dia orang ni, aku ni seolah jijik bagi dia orang. Yolo Joko apa je royak. Aku ni seorang ayah. Selagi aku nak kerja, aku hijau. Aku malu nak minta duit dengan anak aku. Dua orang pun ada tanggungjawab masing-masing. Aku besar anak-anak aku ni bukan untuk tempat aku gantung. Kita kenal Abiju. Abiju ni jenis tak nyusah kat orang. Selagi aku ada kederak ni, aku ada tangan yang sihat, aku ada kaki sihat, aku nak buat kerja sendiri. Biarlah aku buat kerja kamu daripada aku duduk saja. Tak ada nak buat apa, tak boleh hasil. Memang aku ada duit pecing. Tapi dia mau tahu kau cukup tak? Rumah nampak rumah besar, rumah batu. Orang tengok, oh mewah. Tak cukup piti. Dapat piti. Kadang-kadang je ni. Orang yang kuat menghina ni ke. Hidup dia paling bermasalah sekali. Aku bukan tak pernah kerja KJS. Aku berpakai uniform. Loan yang aku tukar pakaian je. Jiwa aku, hati aku sama je. Betul tu you. Maruah manusia ni bukan letak pada tinggi kerja pakat dia. Maruah manusia tetap pada cara kita gaul, cara kita hormat orang, cara kita bercakap dengan orang. Bukan kita jumpa orang nak pakai orang pakai suit. Aku ni malah ikut error je, benar. Mudah sangat aku ni ikut error. Kadang-kadang budak berajar orang tua. Tak kena tengok hormat. InsyaAllah Baju. Suatu hari nanti orang kat makan peh. Tak perlu faham. Sebab kalau orang nak faham, cukuplah Allah faham. Manusia faham hari ni, esok lupa. Deki, iri hati, cemburu hati, kaki fitnah. Cukup manusia. Seolah-olah dia yang paling sempurna sekali. Orang lain ni buat kerja ke pukul, kerja berat gini, semua tak pasal lah. Dan aku mulai rindu dicintai. Kuatkan aku Tuhan, jaga hati ini dari harapan. Karena Dapatkan kopi, makin, dengan suka.